Dia tidak ada asas politik, ideologi, autokratik, monarki, tidak ada. Okey. Autokratik dengan demokrasi. Yes, bukan autokratik dan monarki. Okey. Kurang kuat tu. Yes, tidak ada. Mana-mana kita baca sains politik, sama di USM, di UKM, di mana-mana termasuk universiti tidak ada. Okey. Autokratik adalah gaya kepimpinan. Macam contohnya dalam tamadun Cina, Shi Huangdi. Okey, mengamalkan konsep autokratik. Atau misalnya Karl Marx menggunakan asas autokratik. Gaya kepimpinan. Sebab itu bila dalam keadaan sekarang, elemen clarity, kejelasan pada audiens kena jelas. Satu. Yang kedua, apabila kita bercakap pasal demokrasi, dipanggil doktrin pengasas kuasa oleh Jean-Jacques Rousseau. Dia ada dua, satu demokrasi berparlimen dan demokrasi berpresiden. Ada different antara demokrasi berparlimen dengan demokrasi berpresiden. Apabila kita mengatakan bahawa Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dipanggil separation of power, pengasas kuasa, pada masa yang sama dalam sistem demokratik dia ada fusion of power. Fusion of power adalah pencakupan kuasa. So di Malaysia ini practically reality adakah kita mengamalkan separation of power atau fusion of power? Sebab dalam konteks eksekutif mengawal judiciary, eksekutif mengawal legislatif. Contoh legislatif dari segi parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Kenapa Dewan Rakyat lebih dominan kepada Dewan Negara? Dan bila kita katakan bahawa apabila kita mengamalkan sistem demokratik menyebabkan keadaan politik negara tidak stabil, ini mendedahkan kepada kelemahan sistem demokrasi. Sebab dalam sistem demokrasi dia ada simple majority, simple majority dan big majority. Simple majority adalah very simple majority. Let's say misalnya 222 kita 112. Kalau yang two-third majority apa? Sebelum ini kerajaan two-third majority. Apabila one-third majority itulah kelemahan demokrasi. Sebab itu parlimen cuba mengubahkan undang-undang lawak parti. Tidak pernah lawak parti sebabnya yang menggugat negara bukan civil servant. Ahli parlimen. Ahli parlimen. Ahli parlimen yang tadi diberikan papakan tadi tentang masalah jenayah. Masalah jenayah, the true problem ialah polis yang akan cover. Isu itu negara Malaysia ialah tentang perpaduan Malay and non-Malay. Kita bercakap pasal merdeka dan sejarah. Kita kena ingat di Malaysia ini, Malaysia merdeka start pada 1963 hingga 2003, baru 62 tahun. 62 tahun barulah Malaysia terbentuk. Di situ adanya non-Malay 1400 tahun dahulu hingga 20 ni kita Melayu telah merentah lebih 563 tahun. Tetapi hari ini kenapa yang non-Malay mengatakan bahawa cuba menindak hak Melayu, dan kenapa rukun negara yang kita angkat, pikiran negara, kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada raja negara, kenapa mereka timbul? Kenapa sentimen kepada negara, kepada raja dipertikaikan? Kenapa hak istimewa dipertikaikan? Kenapa bahasa mana dipertikaikan? Mana dalam kempen politik, kenapa sentimen pertama ditimbulkan? Walhal sejarah bukan dikenang. Sejarah for the learned history. It's not for kenangan. Sejarah untuk dikaji semula. Kenapa? Sebab 1969 kemenangannya menyebabkan mereka telah sentimen perkauman. Mereka menggunakan penyapu untuk halau Melayu. Dan lalu kawasan ke depan. Ini korupor semua sekali. Sentimen ini bermula sekali. Kan? Contoh dia apabila tuanku suruh menimbulkan isu durian. Kenapa kita membeli Politik. very burden. Pada saya maaf. Maaf. Kesilapan kita lagi ialah kenapa kalau ikut Profesor Teo Kok Siong perpadu. Kenapa sistem vehicle system masih diamalkan? Kita bercakap pasal contoh semua dah membeli. Semua dah membeli. Tentang perpaduan hanya fokus pada membeli sahaja. So where the normally. Dan sepatutnya program begini ialah compulsory pada all the politicians not enter in election Malaysia. Dia kena ada benda begini. Perlu ada menghormati perlembagaan negara, perlu menghormati rukun negara.
kita semua civil, kita ada kita general order. Betul. A, B, C, D. So di mana politisi undang-undang mereka? Adakah dalam parlimen boleh mereka mencapai? Di luar parlimen mereka mencapai, boleh menghina agama, boleh menghina sultan. Adakah mereka sahaja perlu memati? Ini isu besar. Tapi kalau Dilihat satu pihak saja. yes, kalau kita pakai slide tamu tadi, hingga kepada slide akhir, hanya demeli, di mana perpaduan antara Melayu dengan Melayu. Ini adalah isu di Malaysia. Jadi perkara-perkara ini yang perlu kita share the knowledge, kan? Share the history. Tapi bila very pula, contoh bila saya observe pelajar kita di sekolah SDKC apabila mereka mengajar sejarah, mereka gagal mentafsirkan konsep kedaulatan kepada bukan Melayu. Itu sini. Bila cakap patriotisme, mereka gagal. Di mana patriotisme yang cuba mencipta negara? Itu persoalan besar yang patut orang dan upstairs pun tengok. Kita bawah tengok ni, dan upstairs tengok. Cuma dapatan kita ni tak sampai ke atas. Kemudian kita bercakap, kita mau kepada ENC. Dengan macam ni, dengan macam ni, dengan macam ni, dengan macam ni. Kita tidak ada satu data kita yang mengatakan bahawa ini yang buat. Sepatutnya macam mana kita develop IT macam sesuatu problem ini. Dan sama juga kan kita tarik perhatian. Bila tahun 1973 bulan Tun Razak sampai pada peristiwa 13 Mei kan, dia buat rukun negara, kemudian dia buat DED. Dasar ekonomi. Bila sebut dasar baru ada RIDA. Bila sebut kemiskinan ada FEDRA. Bila Madani Bapak di mana-mana. Kita tak mahu nak konsep. Semua sebut ni. Mapan, kesejahteraan, mana ni. Hanya sebutan-sebutan sahaja. So where the concept to implement Madani sini. Kalau nak kata digital, ICT dalam tahun dalam tahun 2000 something dah ada. 90-an. So where the risk Madani sebenarnya? Adakah hanya slogan? Yang itu yang kita mula penjawab mula kita tengok. Kita nak tengok satu kementerian. Mula satu idea where risk Madani itu macam yang dikenakan dia RIDA si marah sekarang. Jadi bila kemiskinan, yes. Bila ada FEDRA ada duit. Sebab DAP pun sudah sebagai masyarakat. Kalau Madani ke arah dipanggil pembangunan tamadun, bagaimana betul-betul yang tidak dicapai? Yang kita sebutkan negara impian, very subjective. Itu sahaja. Kita sejak air. Boleh.